Okey guys, kenapa korang kena beli kipas mini Mugen ni? Yang ni dia portable. Kemudian yang bestnya, oh cantik lah. Warna dia cantik macam ni. Ada dua pilihan warna yang korang boleh pilih. Warna biru ataupun warna purple. So bila korang buka kotak, korang akan dapat satu kipas. Ada tali lanyard ni. Korang boleh gantungkan kat kedua-dua belah kipas ni. Kiri dan juga kanan. Dan boleh letak dekat korang punya leher macam tu. Ada juga satu kabel pengecas type A, type C. Untuk cas kipas ni bila dah habis bateri. Lubang pengecas ada kat belakang ni, korang buka je dan boleh terus cas. Kipas ni dia ada dua mode. Satu angin biasa, satu lagi angin yang sejuk. Mula-mula korang tekan je button angin ni. Bila korang tekan, kipas akan berpusing dan akan keluarkan angin biasa. Dan bila korang tekan je butang salji ni, akan keluar lambang hijau ni dan akan membuatkan plate depan ni jadi lebih sejuk lagi. So bila plate depan ni sejuk, akan membuatkan angin yang keluar tu jadi lebih sejuk berbanding yang biasa. Tapi dia akan makan lebih bateri sikit lah. Nampak tak? Dia dah berais dah. Jadi berais ni membuatkan dia sejuk. Letak kat pipi. Sejuk. Serius. Okey. Lepas tu dia punya leher ni korang boleh kepak-kepak tau. Boleh ke atas macam ni. So kalau korang gantung kat leher, pakai dia punya lanyard tu, letak macam ni, angin akan tembak ke muka. Sedap. Design macam ni emak-emak mesti suka sebab sedap nak pegang. Dan kalau nak bagi anak-anak pun tak ada masalah punya. Boleh bagi dan biarkan dia orang guna dengan selesa. Nice.